Dilahirkan di Perak pada tanggal 10 Ogos 1987 dan kini menetap di Perlis, Indra Kayangan. Puan Nur Syamsina binti Abdul Aziz merupakan seorang yang berkejaya. Anak kelahiran Perak Darul Rizwan ini merupakan seorang yang tegas namun sangat bersahaja dari segi perwatakannya. Berstatus seorang isteri dan seorang ibu tidak menyukarkan beliau untuk mencuburi bidang masakan dan bergelar seorang chef. Walaupun rutin hariannya sebagai pensyarah begitu padat, namun beliau bijak mencongak masa agar hari-hari beliau berjalan dengan lancar. Berkhidmat sebagai pensyarah di Institusi Pengajian Tinggi Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin merupakan tugas yang mencabar untuk beliau. Berkhidmat selama 7 tahun, bergelar seorang pensyarah, namun kini beliau selesa berada di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin kira-kira selama 4 tahun. Mendapat pendidikan awal dalam diploma kulineri art, kemudian beliau terus menyambung pengajiannya membuat ijazah dalam food service management, sekaligus melayakkan beliau untuk menjadi seorang pensyarah di dalam bidang masakan. Beliau juga seorang yang gemar memasak air tangan beliau sendiri, kerana bagi beliau masakan yang mampu mendatangkan kepuasan di hati apabila berjaya melakukannya. Yang lebih menariknya, beliau pernah menyertai beberapa pertandingan besar di dalam bidang masakan seperti Asian Competition Singapore pada tahun 2001 dan meraih kemenangan di pertandingan tersebut dengan mendapat tempat ketiga. Tahniah diucapkan kepada Puan Nur Syamsina binti Abdul Aziz kerana di atas pencapaian beliau yang begitu membanggakan. Diharap kejayaan beliau sebagai seorang pensyarah akan terus berkembang dengan jayanya. Minat bidang masakan ni datang daripada mak saya sendiri. Saya tengok mak saya masak, bertungkus-tungkus. Walaupun mak saya seorang cikgu kan, tapi dia masak, cari duit rezeki lebih. Dan masa sama minat tu sendiri jugalah ada combination. First dapat pendidikan awal pasal catering ni daripada Sekolah Menengah Teknik. Sekolah Menengah Teknik Gangar dan sambung further study diploma in culinary art dan ambil degree in food service management dan insyaAllah dalam bachelor maybe dalam culinary art. So far banyaknya daripada pertandingan lah, competition yang selama ni. So far almost every year saya masuk. So yang paling best sekali Asian yang masa tahun 2001 dengan cerita 2002 itu saya dapat bronze, and then dalam Malaysia juga saya dapat bronze kuliner, and then yang latest ni Penang chapter kuliner pun saya dapat bronze. So far bronze. Pengalaman pahit, banyak training dengan chef co-chef. So memang kena maki, kena amut tu benda yang biasa lah. So banyak pahit lah kot. Kalau orang kata nak pilih chef luar tu takut, bagi saya, mak saya sendiri adalah saya punya idola. Kelas biasanya mula selalunya sebelah dalam jadual ke 10, tapi hari ni akan mula awal dalam 11 sebab dia ada penonton dulu resepi, method semua dalam kelas tu untuk kami. Dalam mengajar dia sebelum kami buat practical work, dia akan tunjuk dulu demo untuk kami fahamkan. Lepas tu bila dah kami faham, dia akan suruh kami buat sendiri untuk kami fahamkan sendiri. Masa awal-awal dia akan bagi nasihat buat tentang masakan. Dia akan cakap masakan ni menunjukkan minat salah seorang tu betul-betul berminat. Problem dia dia memang terbaik begitu ya. Kalau dia agak dia sifu saya, dia pun sporting dalam kitchen, dia teori kan dalam kitchen pun dia happy dengan kami, memang dia terbaik lah. Harapan saya rasa dua-dua, saya berharap kita sama-sama gain lagi knowledge, because bila once sudah habis, once sudah grad, walaupun you brother, you lecturer ke macam mana sekalipun, you kena further study bukan dalam bentuk teori tapi dalam bentuk experience.